Ada mungkin ada orang tak selesa. Ada orang tertentu tak selesa dengan apa yang saya tegur. Faham sangat. So saya kata apa lah. Saya okey je. Lepas tu dia orang semua, usah nama kau tak keluar. Nama tak keluar, apa isi kandungan saya tak keluar. Jelan pun keluar. Padahal tajuk cantik itu, poin cantik. Padahal dalam dewan pada masa tu mendapat tepukan yang dahsyat. Lepas tu 2015 hujung 2016 dah start jadi Samsul Debat. Masa tu sebelum Samsul Debat tu sebab orang tak kisah. 2016 dah jadi Samsul Debat ni. Lepas tu Yus. Yus yang pernah kerja dengan Syuaib lah. Dia masa tu dia bawa saya. Dia pilot saya dan dia menangkap bodyguard saya semua lah. Dia bawa kereta, "Woi, aku dengar apa ni Big Boss tu kalau disebut Big Boss mana Tok Mat lah. Dengan Tok Mat nak suruh kau bucam. Tak ada, gila kau. Aku ni dah keluar TV, semua dah kenal aku. Mahal pula. Nanti ingat aku sokong sesiapa pula. Tak ada. Kau cakap lah macam mana pun, aku tak nak. Lepas tu lantak kau, aku dengar betul ni nak cari kau. Biarlah dia. Senyap lah. Sampailah satu malam tu Datuk Hashim Rusdi, dia masa tu Setiausaha Perhubungan UMNO Negeri Sembilan. Dia kata, "Assalamualaikum, Samsul, mana Samsul?" Ada kat sana. Apa ni lah, Big Boss nak jumpa kau lah. Big Boss mana? Tok Mat lah. Apa hal nak jumpa? Itu aku tak tahu. Kau jumpalah dia nak jumpa kau. Lepas tu masuk kan kata, "Wih, Yus, Tok Mat jumpa aku lah." Aku dah cakap kau. Tak ada, cakap lah macam mana pun. Aku memang tak nak. Aku tak nak pasal aku nampak aku ni pihak mana. Aku tak nak, lantak lah, aku tak nak.